Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke modul kepintaran buatan atau juga dikenali sebagai Artificial Intelligence atau AI. Apakah yang akan anda pelajari di dalam modul ini? Di dalam modul ini, anda akan mempelajari topik-topik berikut. 1. Apakah itu kecerdasan buatan? 2. Jenis-jenis kecerdasan buatan atau AI. 3. Aplikasi AI. Dan 4. Etika AI. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan merupakan keupayaan untuk memperoleh dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran. Bagaimana pula dengan kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan pula adalah pembangunan sistem komputer yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Antara contohnya adalah seperti persepsi visual, pengenalan ucapan, membuat keputusan, dan juga terjemahan antarabahasa. Apakah itu neuron? Di dalam otak manusia, terdapat lebih 100 bilion neuron. Segala proses pembelajaran sebenarnya melatih neuron-neuron ini untuk melaksanakan sesuatu tugas. Neuron-neuron ini bekerjasama untuk proses pemikiran, pergerakan serta pemahaman. Anda dapat melihat sel neuron seperti yang tertera di hadapan skrin. Bagaimana pula dengan neuron buatan? Untuk pembelajaran mesin atau juga dikenali sebagai machine learning, ia adalah berasaskan kepada neuron buatan. Neuron buatan adalah mirip kepada neuron manusia seperti yang tertera pada skrin. Neuron buatan dan rangkaian neuron adalah berdasarkan kepada neuron otak manusia. Salah satu cabang Artificial Intelligence adalah Machine Learning, di mana pembelajaran mesin ini dilatih untuk meniru kecerdikan manusia. Mari kita lihat sedikit berkenaan dengan sejarah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan sebenarnya bermula pada 1642, di mana Blaise Pascal telah mereka cipta mesin pengira mekanikal pertama. Seterusnya, pada 1837, mesin yang boleh diprogram telah dicipta oleh Charles Babbage. Konsep rangkaian neural pula telah dibangunkan oleh McCulloch dan Pitts pada 1943, manakala Alan Turing telah membentuk satu ujian untuk menentukan sama ada komputer adalah komputer ataupun komputer sedang beraksi seperti manusia. Ujian ini dikenali sebagai The Turing Test. Pada 1955, konsep Artificial Intelligence telah dicipta. Antara keberkesanan Artificial Intelligence adalah apabila komputer besar Deep Blue telah berjaya menewaskan Garry Kasparov dalam permainan catur. Seterusnya, bidang Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan ini mula meningkat. Dan pada hari ini, terdapat pelbagai aplikasi kecerdasan buatan. Contohnya pada tahun 2009, kereta otonomi atau autonomous car pertama telah dihasilkan oleh Google. Seterusnya pada tahun 2011, teknologi seperti Siri, Cortana dan sehingga sekarang ChatGPT adalah antara aplikasi Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan boleh dibahagikan kepada 3 jenis. 1. Narrow AI, iaitu yang fokus untuk menyelesaikan sesuatu tugas yang spesifik sahaja. General AI, mampu belajar dan meniru kecerdasan manusia. Dan Super AI, iaitu model yang lebih cerdas daripada manusia dan mampu menyimpan dan menganalisis data dan pengetahuan yang banyak.
Apakah itu pembelajaran mesin? Pembelajaran mesin merupakan sejenis algoritma kecerdasan buatan yang boleh belajar dan bertambah baik secara automatik, iaitu daripada pengalaman tanpa campur tangan manusia. Pembelajaran mesin mengoptimumkan prestasinya melalui data contoh ataupun data sampel serta pengalaman lalu. Berikut adalah antara aplikasi kecerdikan buatan atau kecerdasan buatan dalam bidang perubatan, iaitu membantu doktor dalam membuat diagnosis. Dalam bidang pengajian, membantu cikgu dan guru-guru untuk menentukan sama ada tugasan yang dihantar itu telah ditiru ataupun dibuat oleh pelajar tersebut, serta juga untuk sistem menggrade secara automatik. Dalam bidang pengangkutan, di mana terdapatnya kenderaan yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memandu di jalan raya, iaitu dikenali sebagai kereta berotonomi. Dan kecerdasan buatan juga digunakan di media sosial, iaitu dengan adanya kecerdasan buatan ini, maka pengalaman boleh diperibadikan, iaitu ini bermakna video-video tertentu disalurkan kepada pengguna berdasarkan minat pengguna secara automatik. Apakah contoh-contoh teknik AI? Berikut adalah beberapa contoh teknik AI, iaitu rangkaian neural atau dikenali sebagai neural network, pembelajaran mendalam atau dikenali sebagai deep learning, dan mekanisme perhatian ataupun dikenali sebagai attention mechanisms. Penggunaan AI atau kecerdasan buatan adalah amat meluas. Namun begitu, kita perlu mematuhi etika AI. Sistem AI selalunya memerlukan sejumlah besar data untuk berfungsi dengan berkesan, terutamanya data peribadi seperti lokasi, suara, imej maupun maklumat kesihatan. Ini menimbulkan cabaran privasi yang ketara. Model AI juga belajar daripada data, dan jika data tersebut adalah data yang berat sebelah, maka AI juga akan menjadi berat sebelah. Ini adalah antara cabaran-cabaran menggunakan AI. Kesimpulannya, berikut adalah antara kelebihan menggunakan AI. Nombor 1, kecekapan dan otomasi. AI boleh melaksanakan tugas berulang atau kompleks dengan lebih pantas dan lebih tepat daripada manusia. Contohnya, dalam pembuatan, analisis data dan juga sokongan pelanggan. AI juga tidak penat dan tidak seperti manusia, sistem AI tidak memerlukan rehat dan membolehkannya ia beroperasi sepanjang masa. Pembuatan keputusan terpacu data. AI boleh menganalisis set data yang besar untuk mendedahkan corak dan cerapan, dan ini boleh membantu dalam meningkatkan ramalan dan membuat keputusan strategik. Contohnya dalam kewangan ataupun ramalan cuaca. Terima kasih.